harga perubatan telah naik antara 10 hingga 15%, right? Okay, this is very important guys. Guys, ini sangat-sangat penting. So, apabila saya bacalah harga perubatan naik 10 hingga 15%, okay, the next question is apabila kita lihat pelaburan kita, pelaburan yang sangat-sangat popular untuk rakyat Malaysia. Apakah pelaburan ini? Nombor 1, ASB. Nombor 2, KWSP. Berapa ASB, berapa dividen untuk ASB untuk tahun ini? 5.75%. Yes, Lina. Sangat-sangat tinggi. I pun terkejut actually. Jujur, I pun terkejut. 5.75% untuk ASB. Tetapi kalau kita lihat harga perubatan, right, apabila kita tengok harga makanan, semuanya telah naik dengan sangat-sangat mendadak. That's why sekarang ini, setiap kali kalau kita tengok kita punya dividen ASB, memang best. Dari segi on paper, kita nampaklah dapat